uh, santau, ilmu pengasih, ilmu penunduk, adakah menggunakan jin? Adakah ia termasuk sihir? Ya, ini sihir lah. Ilmu penunduk, ilmu pengasih, santau, dia di bawah payung besar ilmu sihir sebab dia akan membabitkan penggunaan jin. Jadi santau, ilmu pengasih ni ataupun dan juga penunduk, dia akan pada hakikatnya dia akan memang melibatkan biasanya ada bacaan mantra, melibatkan rajah, melibatkan wafak, ada azimat, ada buat pemujaan tertentu, dan tu termasuk dalam sihir lah. Dan sihir ni berlaku, Allah dah firman dalam Quran mengatakan syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi santau ni lazimnya dia gunakan jin dengan bahan-bahan racun lah untuk macam bahagian makan, ada yang gunakan perantaraan jin melalui santau angin. Manakala makan tu pula, biasa makanan tu dah diletakkan racun tapi kita tak nampak, orang yang makan tu tak nampak dan dia rasa lazat. Manakala orang yang tak nampak, orang yang nampak pula, yang tak dia di target dia nampak yang benda tu najis ataupun racun ataupun ada kaca, ada rambut sebagainya, tapi orang yang makan yang targetnya tu tak nampak pun sebenarnya apa yang dia makan tu adalah berisi benda-benda yang racun dan sebagainya. Kalau ilmu pengasih pula biasanya melibatkan jin untuk manipulasi perasaan lah. Orang tu jadi gila bayang, jadi benci dekat pasangan yang dia ada, teringat-ingat kat orang tu, termimpi-mimpi kat orang tu, bernafsu yang tersangat dengan orang tu. Kalau ilmu penunduk pula biasa untuk jadikan orang tu, orang yang dia target tu tunduk lah, untuk ikut kehendak dia, untuk dapatkan ketaatan orang tu kepada dia, dia gunakan ilmu penunduk dan akan ada keterlibatan jin lah. Maknanya orang tu akan rasa macam aura dia ni besar, macam kita tak tahulah, kita lalu dengan dia aja, kita cakap apa kita jadi takut. Itu membabitkan jin, membabitkan mantra. Jadi kesimpulannya, ilmu santau, penunduk, ilmu pengasih memang ilmu sihir dan memang melibatkan penggunaan syaitan jin.